Saya pernah jumpa ada orang yang tak simpan duit dalam bank. Jadi dia cerita kat saya, sebelum ni dia memang letak duit dalam bank. Tapi ada satu ketika tu dia dah dapat panggilan. Kemudian beberapa minit lepas tu duit dia hilang semua dan duit tu tak boleh dapat balik. Semenjak tu dia dah trauma nak letak duit dalam bank. Dan kita memang dah tahu bahawa simpan duit dalam bank ni memang ada risiko untuk di-scam, di-hack dan sebagainya. Kerana duit yang ada dalam bank belum lagi 100% milik kita sebab belum ada dalam tangan kita. Jadi semenjak tu pakcik ni disimpan cash sahaja. Jadi saya beritahu dekat dia, sebelum ni saya pernah baca dalam berita ada satu rumah ni terbakar dan milik rumah ni simpan duit RM200,000 dalam bentuk cash dan semua duitnya hangus. So pakcik tu bila dengar dia risau. Saya beritahu dekat pakcik tu, saya cakap kalau risau duit terbakar, antara cara terbaik untuk kita simpan kekayaan kita bukan saja tak kena scam, tak kena hack, malahan kalau terbakar pun aset kita ni takkan hilang dan takkan hangus. Dia tanya dekat saya apa dia? Saya pun beritahu dekat dia, simpanlah emas. Jadi pakcik tu terus tanya macam mana nak mula simpan emas dan alhamdulillah dia dah mula simpan emas. Kesimpulan daripada kisah ni tuan-puan, pertama sekali kita kena faham bahawa apa saja aset yang kita miliki yang belum lagi ada dalam tangan kita, ia belum lagi menjadi milik kita 100%. Sebab tu saya selalu beritahu, pastikan kalau kita ada aset, kalau kita ada emas, pastikan emas itu ada dalam bentuk fizikal dalam tangan kita. Sebab apa? Kalau dalam tangan kita, kita ada kawalan terhadap emas tersebut dan ia milik kita 100%. Tetapi jika emas itu masih belum lagi dalam tangan kita, mungkin dalam sistem, mungkin dalam bank dan sebagainya, so ia belum lagi milik kita 100%. Pastikan ada juga emas fizikal di tangan kita supaya kekayaan sebenar berada di tangan kita. Semoga bermanfaat. Follow saya untuk lebih banyak tips tentang kewangan dan emas.